Kisah kali ni yang aku nak share mungkin dah dimakan zaman. Bayangkan kisah ni pada awal tahun 2000. Kejadian mungkin berlaku dalam sekitar 2004 hingga ke 2005. Okey, kisah ada macam ni. Kawan aku pernah share, pada asalnya dia dengan keluarga dia ada tinggal dekat satu rumah flat dekat Taman Alam Megah. Kata dia sebelum tu dia duduk dari kecil semua okey je. Rumah tu tak ada apa-apa pun. Dan untuk pengetahuan korang, rumah tu pun rumah yang dia dah beli. Gangguan mula terjadi semenjak ayah dia meninggal dunia akibat serangan jantung. Dan pada waktu itulah dia kata bermacam-macam benda mereka satu rumah tengok. Kadang-kadang ada makhluk berbulu besar, mungkin orang ingat hantu raya. Kadang-kadang mak dia pun macam pernah nampak perempuan berambut panjang macam berlega-lega dari dapur pergi masuk ke dalam satu bilik utama. Okey, kisah kali ni kata dia lah, mak dia baru je terbuka cerita. Okey, dan untuk pengetahuan korang, kawan aku ni dah berpindah dekat rumah baru tau. Dia dah tak duduk lagi dekat Alam Megah. Dia dah beli satu rumah, orang kata rumah teres dekat Eri Klang. Okey, rezeki dia lah tu. Tiba-tibalah dia kata mak dia terbuka cerita. Kau ingat lagi tak? Pernah satu petang kita tengah borak-borak dekat meja makan. Untuk pengetahuan korang, rumah flat ni cuma ada 2 bilik tau. Dan meja makan tu memang terletak dekat ruang tamu. Dan dekat ruang tamu tu memang boleh nampak lah ada tingkap semua kan. Dan rumah yang diorang duduk ni rumah 4 tingkat. Waktu tengah borak-borak sambil-sambil makan kan, tiba-tiba mak dia terdiam. Kawan aku ni tak fikir apa-apa sebab kawan aku ni cuma terfikir mungkin mak dia terdiam sebab tengah makan kot. Sebab itulah mak dia tak nak bercakap. Tapi tiba-tiba baru-baru ni mak dia terbuka cerita. Kau tahu tak kenapa aku rasa aku terdiam waktu borak dengan kau satu petang tu? Kenapa mak? Tanya kawan aku. Sebab kau duduk membelakangi tingkap kan? Waktu tu mata aku nampak muka kau sebiji dekat tingkap luar. Tapi beza dia, muka dia pucat. Dan dia tersenyum. Senyum kosong yang tak ada makna. Untuk pengetahuan korang, rumah tu juga sebenarnya dah disewakan kepada orang lain. Tetapi yang herannya, penyewa yang baru tak pernah mengalami gangguan. Sebab dia sendiri pernah bertanya, okey ke duduk sini? Tak ada apa-apa ke? Kebanyakan penyewa semua cakap tak ada apa-apa, diorang seronok duduk dekat situ. Lagi satu sebab kebajikan diorang pun terjaga. Kalau komplain apa-apa, ada masalah ke apa ke, selalunya kawan aku ni akan cepat kata ambil apa-apa tindakan yang sepatutnya lah. Dan mak dia pun macam ada plan. Katakanlah satu hari nanti penyewa kita dia berpindah, korang nak tak cuba duduk dekat situ satu malam? Sebab diorang mula syak, seolah-olah ada orang yang hantar sesuatu supaya keluarga mereka keluar dari situ.